Orang-orang pasir putih, terutamanya yang suka sangat makan makanan western tu, saya mau tahu ada satu kafe ni, dia jual macam-macam jenis makanan western dengan harga yang murah dan sedap sangat. Nama kedai dia ni, Damai Cafe, berhadapan dengan klinik kesihatan GA di Pasir Putih, Kelantan. Dia buka ni bermula daripada pukul 3 petang sehingga 12 malam saja dan dia cuti pada setiap hari Rabu. Mungkin ramai lagi orang Pasir Putih yang tak tahu, Damai Cafe ni bukan sahaja dia jual menu western, tapi masak panah macam dengan nasi goreng soto ni pun ada juga. Nasi goreng soto dia ni tak nawak, memang sedap sangat semo sebabnya dia pakai soto hot fresh lagi pada setiap hari. Lepas tu dia ada letak udang. Lalu mari kat sini dia punya air hot special adalah teh bing buih dan satu lagi green tea buih. Siapa kat sini peminat kuih tiaw lakna, saya mau wajib mari tengah dekat sini. Hak ni ambil pilih kuih tiaw lakna seafood Stambun, dia punya seafood memang tok. Maggi telur soto pun dia ada jual juga. Kalau dalam Pasir Putih ni boleh pilih dengan jari berapa putih kedai je hak jual Maggi telur soto yang sedap. Yang ni pula chicken chop dia jual dengan harga tak masuk akal, termurah di dunia, dia jual dengan harga neria je. Yang ni pula lem chop, dia punya perapan memang padu molek, rasa sampai ketulen. Burger dia ni pun sedap juga, 3 putih ni dia jual dengan harga 10 riyal je. Satu lagi siapa yang teringin nak makan shell out hot murah dengan harga 19 riyal je, boleh makan 2 orang, saya pun boleh mari juga dekat sini. So lepas pada ni orang Pasir Putih yang mana rasa nak makan western yang sedap lagu ni, saya boleh pakat mari ke Damai Cafe, okey?